Harimau Malaya dijangka kehilangan 7 pemain Malaysia warisan menjelang aksi terakhir kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam pada 31 Mac nanti. Perkara ini berlaku selepas keputusan daripada Court of Arbitration for Sport, CAS, yang hanya melonggarkan sebahagian hukuman penggantungan terhadap 7 pemain warisan negara. Mereka kini dibenarkan berlatih bersama kelab masing-masing, namun penggantungan selama 12 bulan masih dikekalkan. Namun ada juga berita positif buat skuad kendalian Peter Klamovski. 3 pemain berpotensi menyertai skuad negara iaitu penyerang Johor Darul Tazim, Bersun da Silva, pemain tengah Manuel Hidalgo dan pertahanan Kuala Lumpur City, Giancarlo Carifuoco. Ketiga-tiga pemain ini dilaporkan semakin hampir memenuhi syarat yang ditetapkan FIFA, iaitu perlu menetap sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut dalam liga yang sama. Jika proses ini berjaya, Harimau Malaya mungkin mendapat suntikan tenaga baharu menjelang aksi penting menentang Vietnam nanti. Penyerang berbisa Johor Darul Tazim, JDT, Bersun da Silva memilih pendekatan tunggu dan lihat apabila ditanya tentang peluangnya membuat penampilan pertama bersama Harimau Malaya. Reputasi penyerang berusia 35 tahun itu cukup disegani dengan statusnya sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super. Bersun mengakui beliau sudah bersedia untuk membawa nama Malaysia sekiranya hikmatnya diperlukan jurulatih Australia itu. Saya fikir ia cuma sebahagian daripada keinginan saya kerana sehingga kini, belum ada sesiapa berbincang dengan saya. Jadi, saya agak ragu, tetapi saya bersedia dan seperti yang saya katakan, saya belajar mencintai negara ini dan merasakan di sini ialah rumah saya. Ia satu kegembiraan buat saya jika saya dapat peluang itu. Terima kasih atas segala sokongan yang diberikan. Saya sedia untuk membantu pasukan Harimau Malaya, katanya. Bersun terus membuktikan ketajamannya dengan menjaringkan 19 gol dalam Liga Super. Beliau mengetuai pemburuan kasut emas Liga Super sambil diekori rapat Krigor Morris dengan 17 gol.